عظيم. فهذا العلم يقتضي أمرين: الإنصات الجيد والعبارة العلمية الدقيقة حتى نفهم مقصد الشيخ من الكلام إن شاء الله. نعم. يلا خلاص أصبح من إجازة. Coba. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada awalnya saya ingat saya boleh berehat malam ni untuk Siti Sultan yang tadi kira Hafsah Siti Sultan insyaAllah tawadhu'an. Jadi insyaAllah ya, kitab yang ada di tangan Syekh adalah kitab Miftahul Jannah, kunci menuju ke syurga, yang menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah ditulis oleh salah seorang daripada guru Syekhuna sendiri, iaitu Syekh Muhammad Hashimi At-Tilimsani, yang asalnya daripada Maghribi, dan Syekh akan membacakan kitab kepada kita hari ini untuk menjelaskan tentang bagaimanakah asas daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta kefahaman-kefahaman yang sepatutnya kita dapatkan untuk membenarkan ataupun perbetulkan akidah kita. انتقل إلى رحمته تعالى قبل 50 عاما وهو يعد من كبار مجددي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرن العشرين. Jadi Syekh Muhammad Hashimi At-Tilimsani ini telah kembali ke rahmatullah pada usianya sekitar 50 tahun yang dahulu, dan beliau merupakan salah seorang mujaddid, salah seorang pembaharu dan seorang ulama yang besar di dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. أصله من المغرب ومن بلاد مراكش، وارتحل بعد جهاد ضد الفرنسيين الذين احتلوا بلاد المسلمين في شمال أفريقيا. Jadi asalnya daripada Maghrib, dan beliau telah berpindah ketika berlakunya peperangan atau penaklukan atau penjajahan daripada Perancis terhadap negeri ini. وهذه دلالة أن العلماء والسلف الصالح كانوا في عطاء أمرهم كله للعلم، كانوا مجاهدين ضد من يستبيح أرض الإسلام ومعتقد المسلمين وتراث الإسلام وكرامة المسلمين. Jadi ini sebenarnya merupakan dalil bahawasanya para ulama yang memaknai ilmu daripada Islam itu sendiri dalam masa yang sama adalah para mujahidin yang sanggup untuk memerangi orang-orang yang cuba untuk mencalar kehormatan agama Islam. يبدأ حديثه إلينا الشيخ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الصفحة عندكم 54. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بالقرآن الكريم وبكتاب رب العالمين. كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أي مقطوع البركة والرحمة. نعم. Jadi Fadilatul Syekh telah memulakan penulisan daripada kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang mana Bismillah itu dengan berpandukan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulai dengan kalimah Bismillah, dan sesuai dengan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana-mana urusan yang penting yang tidak dimulakan dengan Bismillah maka dia abtar, yakni dengan makna terputusnya keberkahan. هنا في مسألة فقهية علمية أن نفهمها. هل بسم الله البسملة من الفاكهة أم غير الفاكهة؟ هذا في خلاف بين العلماء فيها. فذهب الشافعية عليهم الرضوان أن بسم الله من الفاكهة، ولذلك من يصلي ولا يبدأ بسم الله
تعتبر أكثر قراءة، بينما الحنفية والمالكية ذهبوا أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله وبسم الله للتبرك والاستفتاح باسم الله سبحانه وتعالى. والخلاف خلاف اجتهادي ليس نصي أبدا، فالنبي ثبت عنه أنه قرأ هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini ada satu permasalahan fiqh yang perlu kita fahami, iaitu ketika membacakan bismillah, apakah bismillah ini termasuk daripada Al-Fatihah ataupun tidak, ini sebahagian daripada ayat Fatihah ataupun tidak. Maka Imam Syafi'i menyebutkan bahawasanya Fatihah ini adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka ketika solat tidak dibacakan bismillah ini ketika memulakan bacaan Fatihah, maka dianggap batallah solat seseorang tersebut. Dan sementara Hanafi dan Maliki menjelaskan bahawasanya bismillah ini bukanlah daripada Fatihah, hanya sahaja dibaca untuk tabarruk, untuk mengambil keberkahan, memulakan bacaan Al-Fatihah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga kita kena faham bahawasanya khilaf yang berlaku di kalangan ulama ini bukan pada nas, bukan pada ayat Allah SWT, tapi pada ijtihad, pada keperluan untuk mereka memahami nas. Kefahaman itu yang berbeza, akan tetapi sabit daripada Rasulullah SAW bahawasanya baginda ada ketikanya membaca bismillah dan ada pada waktu yang lain baginda tidak membaca bismillah. وهذه دلالة أن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بدأ بالحمد وبدأ بالبسملة، وهذا لا يبرر مفهوم الخلاف. واضح الكلام؟ كما عندنا الأمر الثاني في رفع اليدين في الصلاة للرجل، وهي هيئة وليست جزء من الصلاة، فمن رفعها أتى بهيئة ولم يرفعها صحت صلاته أيضا ولا ينقص من صلاته شيئا. فعلينا ألا ندور حول الصور الشكلية وننسى المقاصد وراء العبادة. Jadi begitu juga lah ketika Syekh membahas permasalahan bismillah ini tadi, sabit telah dinakalkan kita daripada para sahabat dan juga tabi'in, dan bahawasanya Rasulullah SAW ada ketika memulakan Al-Fatihah dengan bismillah dan ada ketikanya baginda terus memulakan dengan Alhamdulillah. Maka di sini menunjukkan bahawasanya dua-dua itu harus boleh dilakukan. Dan juga ketika bab mengangkat tangan dalam solat, mengangkat takbir, maka ada yang disebut sebagai ulama mengatakan bahawa perkara itu adalah sunat hay'ah sahaja, maknanya tidak ada kewajipan untuk mengangkat tangan ketika takbir. الآن سأكون شافعي ل5 دقائق، فاسمحوا لي أن أكون شافعي ل5 دقائق ثم أعود إلى حنفيتي. الحنفية ليس الذي في المجلة لكن المذهب الحنفية. Jadi kata Syekh, sekarang Syekh nak ambil waktu dalam masa 5 minit, Syekh nak bermazhab Syafi'i. Nanti Syekh akan kembali jadi mazhab Hanafi. Jadi kata Syekh, Hanafiyah tu bukan paip air tu, tapi mazhab Hanafi. سأكون شافعي ل5 دقائق. هنا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. روايات متعددة، أي ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا لا يتم معناه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الأول، وأما الشرح فهو كلام الشيخ عليه الرحمة والرضوان. نعم. Jadi pada bahagian yang pertama itu bersandarkan kepada baginda, hadis baginda Nabi SAW, mana perkara urusan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia jadi terputus, maknanya kurang keberkahannya. Maka ini adalah sandaranlah kepada mereka yang menyebutkan Bismillah itu tadi sebahagian daripada Al-Fatihah ataupun wajib, maknanya perkara yang sepatutnya kita mulakan segala urusan kita dengan Bismillah. Sandaran mereka ada pada hadis ini. لذلك الابتداء بسم الله بالصلاة وبغير الصلاة وبكل عمل أمر مبارك مطلوب به، بأن تبدأ باسم الله سبحانه وتعالى استفتاحا، ولا يعيب ذلك إن كان له أصل وليس أصلا، إنما إن كان تبركا أو آية من الفاتحة، فكلا الأمرين لا تعارض. فلو قام الحنفي مثلي وقرأ بسم الله صح صلاته أيضا، ما في مشكلة. نعم.
Jadi di sinilah Syekh membahas sekali lagi berkenaan dengan khilaf pada bismillah itu tadi. Maka kalau pun bismillah itu dibaca oleh orang-orang bermazhab Hanafi ketika mulakan Al-Fatihah, tetap sah solatnya kerana mengambil tabarruk keberkahan dengan nama bismillah. Maknanya dia tidak berlawanan dengan pendapat daripada Imam Syafi'i yang mewajibkan bacaan bismillah dalam surah Al-Fatihah. ونبدأ بسم الله بحرف الباء، وهي باء للاستعانة وطلب العون والتوفيق والسداد من الله عز وجل وباسمه المبارك سبحانه وتعالى. بسم الله، لم نبدأ بسم الله، بسم الله أي نحن عملنا بالاسم المبارك لله تعالى وهو لفظ الجلالة بسم الله الرحمن. نعم. Jadi di sinilah kita melihat pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ dengan makna ba'ul isti'anah. Maknanya apa dia? Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Maknanya aku memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk memulakan pekerjaanku ini. Maknanya segala perbuatan kita merasakan di sana adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك نرى سيدي عبد الغني النابلسي العارف بالله العالم العلامة من كبار علماء دمشق عليهم الرحمة والرضوان، يقول في أول شرحه على كتابه الفرائض السنية في التوحيد في العقيدة للإمام الدرويشية: بسم الله الرحمن الرحيم لما كان الابتداء من أفعال الإنسان العمل، والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن، لابد أدبا أن يبدأ ببسم الله باسم المعطي لهذا. Jadi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi dalam kitabnya, kitab Faraid As-Saniyah yang menceritakan tentang ilmu tauhid, beliau mengatakan bahawasanya selama mana manusia itu memulakan satu perbuatan, memulakan satu pekerjaan, dan di sana dia melihat bahawasanya pekerjaan, perbuatan yang dilakukan itu adalah dengan bantuan, dengan kekuatan yang diberikan oleh Ar-Rahman, maka di situlah dia memulakan ayat, maknanya memulakan pekerjaannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan mengharapkan ataupun dengan melihat bahawasanya Allah SWT itu memberikan manfaat untuk dia melaksanakan pekerjaan. على النقطة لأنها مبنية على فهم العقيدة صحة أو فسادا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما كان الابتداء من الأفعال، الإنسان أفعال الإنسان، والإنسان وأفعاله من أفعال الله أي من خلق الله عز وجل، وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه تعالى الصفاتية له تعالى 99، وصفاته تعالى التي لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. فإذا البدء باسم الله تبركا أو نصا لا ضرر فيه، بل هو أمر مستحب ومقدس. Jadi demikian lagi Syekh mengulangi lagi bahawasanya ketika memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai tanda kita memohon keberkahan di atas pekerjaan yang kita lakukan dan menyaksikan bahawasanya perbuatan kita itu adalah daripada perbuatan Ar-Rahman, maknanya Allah yang menciptakan perbuatan kita dan bukanlah terjadi dengan diri kita sendiri. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان الابتداء من أفعال الإنسان والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن، وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته تعالى التي هي لا عين ذاته ولا هي غير ذاته، أقمح هناك ها هنا لفظ الاسم ولم يقل بالله. لم يبدأ، لماذا قلنا بسم الله نبدأ ولم نقل بالله باء الإنصاف؟ لأن احتراما وأدبا بالاسم لا بالذات. لما تتكلم مع إنسان تتكلم معه باسمه لا بذاته، فذاته له لا ليخاطب. نعم. Jadi di sini ada perbahasan lagi tadi menyebutkan bahawasanya Bismillah, kenapa disebut dengan nama Allah? Kenapa kita tak sebut Billah dengan Allah SWT? Maka ini sebagai adab kepada Allah SWT, yang mana kita menyebutkan dengan sifatnya, bukan kita menyebutkan dengan zatnya. لماذا لم يقل بالله؟ فلا أحتاج لقول بعضه دفعا لإيهام القسم إذ مقام الابتداء كاف وهي في هذا الدفع. طيب
لو قلنا بسم الله بدأنا بالبسم بسم الله، ولكن لو قلنا بالله أصبحت الباء قسم وليس افتتاح، لأن الباء مع لفظ الجلالة يأتي بصفة القسم المغلظ. نعم. Jadi di sini kenapa kita tidak menggunakan perkataan billah? Maka ba itu kalau datang dengan lafzul jalalah dengan nama Allah, maka dia akan jadi makna dia sumpah, maknanya demi Allah. Tapi ketika ba disebut dengan bismillah, maka di sini maksudnya kita memulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan kita tabarruk tadi, untuk kita mengambil keberkahan atas amalan atau atas pekerjaan kita lakukan. والباء للاستعانة قال تعالى وإياك نستعين الفاتحة فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به. طيب أولا لماذا قلنا باء طلب الاستعانة من الله؟ باب الاستعانة لأن بعد ذلك نطلب الاستعانة المباشرة منه، إياك نعبد وإياك نستعين لا غيرك أبدا. فالاستعانة لا تطلب إلا من الله ولا تطلب من الخلق، فالاستعانة من الخلق وسيلة، وأما المقصد هو الله في الأفعال، لأنه ما من فعل ولا ترك إلا بمراد الله يكون، فعله الإنسان أمرا أو نهيا أو حالا أو شعورا. نعم. Jadi tadi disebutkan ba di sini, ba pada bismillah itu dengan makna isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dikuatkan lagi dalam ayat yang seterusnya pada surah Al-Fatihah juga ketika dibacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Yang mana sebenarnya tidak ada hakikat yang berikan pertolongan kepada kita melainkan Allah. Ketika kita minta pertolongan kepada manusia ataupun kepada makhluk sama kita, itu adalah wasilah sahaja, sementara tujuan kita yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به وبأسمائه بالأولى، فسقط اعتراض بعضهم بأن باء الاستعانة لا تدخل إلا على الآلة كما في قوله قطعت بالقدوم. بالقدوم. نعم. أي بالقوة بالنحو بالحجارة أو كذا بالنحو، يعني مما بفعل الكفر واضح، وهذا بمفهوم الحادث والمخلوق، ولا يليق ذلك بالله عز وجل أو بما يليق هذا لله عز وجل، فلا يقاس ألفاظ العباد على مراد الله عز وجل في مخاطبته. Jadi di sini diberikan contoh qata' tu, maknanya aku memotong bil qadum, maknanya dengan batu yang keras. Maknanya di sini adalah gambaran bahawasanya kita menggunakan ataupun dengan sebab kita menggunakan alat tu tadi, pertolongan daripada alat itu tadi dapat mencapai tujuan kita untuk menghancurkan satu-satu benda. Maka di sini kata Syekh, ini adalah peristiwa gambaran sesama makhluk yang mana tidak selayaknya untuk kita sandarkan kepada Allah, tapi didatangkan misal ini hanya untuk kita faham makna daripada ba'ul isti'anah tadi, bahawasanya dengan meminta pertolongan. Maknanya ba' itu dengan maksud untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ولا يحسن جعل الاسم الله تعالى آلة للابتداء، بل في جعل الباء للاستعانة كمال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية المخلوقة لله تعالى وحده. لماذا؟ لأنك كلك خلق الله، فعلك وفكرك وكلامك خلق الله، فالبدء باسمه باسم فاعل الأمر والنهي فيه. إذا قال عليه الصلاة والسلام كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أكثر مقطوع البركة، ولذلك من أنكر فضل الله عليه فهو منكر ليمين الله عليه. فلذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فمن باب أولى أن تبدأ أعمالك ببركة اسم الله سبحانه وتعالى. Maka di sini dijelaskan kepada kita kenapa kita menyebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya di situlah terkandung pertolongan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap gerak-geri kita itu adalah dengan izin daripada Allah, dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Maka barang siapa yang mengingkari
nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya, maka ketahuilah bahawasanya dia telah mengingkari keindahan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. بخلاف جعلها للملابسة كدخلت عليه بثياب السفر أي ملابسا لها. كذلك لا يصح استعمال اسم الله تعالى تلبسا لأمور دنيوية أو مظاهر هوائية، كما تقول دخلت عليه بلباس السفر أي مستعد للسفر. لا، البسملة اسم تبركا ابتداء كل خير تفعله لرضاء الله عنك في أفعالك. نعم. Maka tidaklah boleh kita menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kemaslahatan duniawi ataupun perkara-perkara yang bersifat selain daripada hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya ketika kita menggunakan kalimah bismillah, maka pastilah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan keredaan Allah, dan perkara tersebut mestilah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. كما اختاره بعضهم فإن فيه استقلال الفعل الإنساني مع اسم الله تعالى، ويوهم ذلك القول بخلق الأفعال على مذهب القدرية. من هم القدرية؟ هؤلاء نفوا عن الله فعله في خلقه، والإنسان فعله قدره خلاص، ليس لله فيه أمر ولا نهي. وهذا والعياذ بالله خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. ما من شيء إلا لله فيه قدر معين على مراد الله. فقدر الله في الخلق لا يفصل عن إرادته أبدا سبحانه وتعالى. Jadi hikmah kenapa diperintahkan untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap pekerjaan yang kita lakukan, ini adalah untuk menolak sendiri daripada fahaman Qadariyah. Siapa dia Qadariyah ni? Kata Syekh, mereka itu menyandarkan bahawasanya perbuatan mereka itu adalah daripada perilaku mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Dan mereka tidak melihat perkara itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah didatangkan Bismillah ini supaya menyedari bahawasanya setiap perilaku, setiap gerakan itu adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ما هو مفهوم القدرية؟ وهي فرقة خرجت عن أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، تقول ما قدر حصل ولا تغيير لقدر الله فيه، فهذا إلزام عجز لله في أمره ونهيه في خلقه. واضح؟ وهذا والعياذ بالله يضر في قصة أن الله قادر على كل شيء. Jadi Qadariyah ini mereka seolah memaksakan Allah Subhanahu Wa Taala atas takdir yang terjadi. Maksudnya mereka mengatakan tidak akan ada lagi perubahan daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah menisbahkan sifat kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu tidak berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Maka ini adalah bersalahan sama sekali dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah. فكان التصريح بالافتقار إلى الله تعالى في الابتداء أولى، وهو البدء باسمه في أي فعل من الأفعال رمزية الاحتياج إلى عون الله تعالى في الأفعال. فقولك تعبير عن مرادك بما تريد من مولاك سبحانه وتعالى، وأفضل نداء وخطاب بطلب من الله باسمه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Maka ketika kita memulakan amalan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini sebenarnya adalah gambaran betapa kita ini hamba yang sangat fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan keperluan kita. Maksudnya kita memohon bahawa segala amal perbuatan kita lakukan itu adalah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah al-an wallah. والله علم مرتجل على ذات واجب الوجود الموصوف بصفات الكمال المنزه عن سمات النقصان ولا يجوز التسمي به. طيب. أولا لما نقول لفظ الله اسم علم على الذات، على ذات الله لا غيره أبدا على الإطلاق، ولا يطلق على غيره إله، وإلا دخلنا في باب الكفر والعياذ بالله. ولذلك رددنا على النصارى الذين حولوا رسالة عيسى ونسبوه أنه ابن الله أو جزء الله وما شابه ذلك. هذه كلها من تحريفات أهواء الناس عن الحقيقة. وعندما نلفظ بسم الله أي باسم الذات، والله اسم على الذات واجب الوجود،
وكل لما نقول واجب الوجود أي لا بداية له ولا نهاية له، أي ذات الله لا بداية لها ولا نهاية لها، أزلية أبدية سرمدية ليس كمثله شيء. وعندما أقول مخلوق له بداية وله نهاية وله حدود وله مواصفات المخلوقين، فلا تطلق لفظ ذات الإنسان عليها الوجود، بل يطلق عليها الجواز وهو التغير الدائم. بينما الله واجب الوجود أزلا وأبدا، كان الله ولا شيء معه أبدا، وهو خالق كل شيء، وما عدا الله على الإطلاق مخلوق، ابتداء من الملائكة وانتهاء بذرة من ذرات الوجود. فاهم؟ نعم. Jadi bila kita sebut Allah, maka Allah ini adalah kata nama yang menunjukkan kepada zat. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kata nama yang menunjukkan kepada zat, yang mana tidak ada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dinamakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan telah berlaku tahrifat, penyelewengan daripada mereka yang menisbahkan ataupun mengatakan bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah misalnya. Maka disebut di sini Allah adalah wajibul wujud. Maknanya wajib wujud di sini, maknanya akal kita tidak dapat menggambarkan akan ketiadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila disebutkan wajibul wujud, Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, sementara yang selain daripadanya adalah makhluk. Maka tidak boleh sama sekali menisbahkan ataupun menamakan nama Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang selain daripada kepada makhluk-makhluk yang lain. معنى واجب الوجود أي لو لم يكن وجوده واجب لم يكن هناك وجود على الإطلاق. لا وجود لشيء دون مراد الله فيه سبحانه وتعالى. فإن كان الوجود موجود كسبا فالأصل في ذلك وجود الحق مطلقا قبل وجود أي شيء وبعد انتهاء وفناء أي شيء. وهذا مقصود واجب الوجود، ينتفي النسخ والفناء والزمنية والوقتية والأحوال فيها على الإطلاق. Jadi wajibul wujud ini, kata Syekh, menafikan bahawasanya adanya permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, adanya pengakhiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbeza dengan saya habis sebut tadi, berbeza dengan makhluk. Sebenarnya ketika disebutkan makhluk ini jaizul wujud, maknanya harus pada wujudnya. Sebab apa? Sebab sifat kita berubah-ubah, sementara Allah sifatnya azali, abadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wujud dalam keadaan tidak ada satu pun yang berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah begitu sehingga selama-lamanya. Maknanya tidak ada perkaitan waktu pun dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib tadi. Sementara manusia, sifat kita makhluk selain pada Allah tu semua ada permulaan, ada pengakhirannya. Maknanya kita terikat dengan zaman, terikat dengan tempat. Tetapi hal ini tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. الوجود لله وجودا أصلا مؤكدا لا بداية ولا نهاية، ولذلك الوقتية والزمنية لا تنطبق في أمر الله عز وجل، إنما تنطبق في أمر المخلوقات والآليات. لذلك لك بداية ولك نهاية، أما الله لا بداية له ولا نهاية له، وهو خالق البداية والنهاية. فإذا من خلق البداية والنهاية يستحيل أن يكون هو له بداية ونهاية، وإلا أصبح مخلوقا، وهذا خلاف العقل السليم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. لا تضع صفات الحق بتصورك أيها المخلوق العقلي. ومن هنا المعتزلة خرجوا عن رأي الإجماع، يعني جعلوا العقل دليل ولم يجعلوا النص دليل. نعم. Maka bila disebutkan Allah dengan wajibul wujud tadi, maka Allah SWT itu tidak ada permulaan baginya dan tidak ada pengakhiran baginya Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Allah tidak boleh dinisbahkan dengan waktu ataupun tempat, sebab dialah yang menciptakan permulaan dan dia juga yang menciptakan pengakhiran. Maka bagaimana mungkin dia itu ada permulaan dan pengakhiran kalau tidak dia adalah makhluk? Maka ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sinilah Mu'tazilah terkeluar daripada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana mereka menghukum sesuatu itu dengan akal,
dan mereka menolak untuk berhakim dengan nas. والاسم مشتق من السمو ما وهو هو السمو؟ الرفعة والعلو والمقام الذي لا يشتبه ولا يتشابه بأي مخلوق وبرسم أي مخلوق على الإطلاق. الاسم مشتق من السمو وهي الرفعة، ليس الرفعة المكانية، الرفعة المعنوية الذي لا يتصف بها إنسان ويستحيل أن يتصف بها إنسان. فعندما نقول باسمك اللهم أي بسموك يا إلهي الذي ليس مثلك شيء على الإطلاق. Jadi bila sebut bismi, ismun itu adalah satu kalimah yang diambil daripada as-sumu. As-sumu di sini berarti ar-rif'ah, yang ditinggikan. Tapi tinggi di sini bukan bermakna kedudukan, tetapi tinggi dari sudut maknawi yang mana tidak dapat dicapai oleh mana-mana daripada akal manusia akan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu tadi ada kaedah saya sebut, apa sahaja yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah adalah yang sebalik daripadanya. Maknanya ketika kita sebut bismillah, maknanya bismikallahumma ayya wa'bud, dengan nama Allah, maknanya dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya itu maksud ismun di sini. Tapi ketinggian di sudut maknawi yang tidak dapat dicapai oleh akal kita ataupun panca indera kita. قلنا السمو هو العلو، هل العلو المكاني يعني فوق وتحت؟ أبدا ليس هذا المقصود. العلو المعنوي لا يشبهه شيء ولا يوصف به شيء ولا هو لا يشبه شيئا أبدا على الإطلاق في المخلوقات. وهنا العلو علو القدرة والذاتية له سبحانه وتعالى، كل ما خطر في بالك فالله خلاف ذلك. Jadi sekali lagi Syekh bertanya kepada kita, ketika disebut ismun tadi daripada kalimah sumu, iaitu ketinggian, apakah ketinggian ini bermaksud ketinggian pada kedudukan atas bawah? Bukan, tapi ketinggian dari sudut maknawi yang mana tidak akan dapat dicapai ataupun tidak akan dapat difikirkan oleh diri kita bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bagaimana tingginya zatiyah, maknanya keduduk zat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah kita tidak sama sekali dapat menggambarkan dengan akal kita, kerana Allah SWT itu tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu dan tidak semisal dengan sesuatu apapun. Maka sebab itulah sekali lagi kaedah tadi disebut, apa sahaja yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah adalah sebalik daripada apa yang engkau bayangkan ataupun apa yang terlintas di fikiran. مهما أردنا أن نفهم ونستوعب مفهوم السمو لله سنعجز، لن تدرك عقولنا ولا أفكارنا ولا قوانا العقلية معنى السمو والعلو لله تعالى في المفهوم المادي عندنا. واضح؟ لذلك السمو هنا المكان الذي لا يتخيله عقل بشر على الإطلاق، له صفاته لا تليق إلا بذاته وذاته لا تتشابه مع ذوات المخلوقين على الإطلاق. Jadi sebab itulah Syekh kata tadi, as-sumu ini sekali lagi untuk menunjukkan yang ketinggian kedudukan itu yang kita fahami secara maknawi. Kenapa? Kerana memang akal kita sama sekali tidak akan dapat pernah mencapai ataupun menggambarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selama mana pun kita usahakan untuk faham ketinggian Allah itu dengan fahaman maddi, fahaman fizikal kita ataupun kebendaan yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan mampu untuk memahaminya, kerana akal kita tu kan sifatnya sifat masyariah, sifat manusia. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifatnya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah tercapai oleh fikiran kita. هنا وقع كثير من أتباع الديانات في الخطأ حيث أرادوا أن يجسموا معنى السمو لله تعالى، فمنهم من رسم الصليب أن الله جزء من صليب وعيسى ابنه وكذا، ومنهم من جعل له الشبيه، ومنهم إلى آخر ما هناك من الفرق الذي خرجت عن مفهوم الرسالات السماوية الذي جاءت من عند الله من خلال رسله. لم يقل هناك نبي من الأنبياء أن الله له شبه بمخلوق. أكثر من ذلك، سيدنا موسى عليه السلام نبي الله سأل الله ماذا؟ أن يراه،
قال ربي أرني أنظر إليك. مخلوق، وهذا درس لنا. الله أنطق بهذا السؤال كي يرد احتمال ما يرد على أذهاننا. واضح؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. سكت موسى ولكن تعجب، فأضاف الله بعلمه إليه فانظر إلى الجبل، والجبل مخلوق مثله، فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي الجبل جعله رمال كصحراء له الجلود. فعند ذلك فخر موسى صاعقا أغمي عليه. فإذا تجلي حق على تراب لم تتحمل. إذا تسأل عن ذاته أعرف قدرك وأعرف عند مكانتك. نعم. Jadi untuk kita faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat digambarkan sama sekali dengan akal kita, dengan fikiran kita. Maka ini berlaku kepada Nabi Musa AS, yang mana sebenarnya kisah ini ataupun Allah menjadikan Nabi Musa berbicara dengan perkara ini adalah sebagai pelajaran bagi kita akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ketika Nabi Musa AS meminta kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, engkau tidak akan pernah dapat melihat aku. Akan tetapi Nabi Musa AS diam, cuma masih lagi berkata-katalah, maknanya keheranan dalam dirinya. Akhirnya Allah kata kepada dia, lihatlah ke arah gunung. Kalaulah engkau mampu melihat gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Maka ketika Allah tajallikan dirinya, maknanya zatnya itu pada gunung tersebut, maka apa yang terjadi pada gunung? Gunung itu hancur pun dan Nabi Musa AS jatuh pingsan. Lalu ketika baginda AS tersedar, maka di sinilah baginda mengakui bahawasanya tidak ada satu pun yang dapat menyaksikan kepada Allah. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bahawasanya ketika kita tak mampu, ketika Nabi Musa AS itu tak mampu untuk menahan pandangan pada gunung yang hancur lebur itu, ketika Allah tajallikan zatnya, dirinya, maka itulah tanda akan kedudukan kita. Maknanya kita kena faham kedudukan kita dan beradablah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam permintaan untuk menyaksikan kepada zat Allah. دعونا الآن ندخل في باب الغزل والمحبة. مستعدين؟ Saya kata sekarang marilah kita kata Syekh, kita masuk sebentar ke dalam topik mahabbah. Topik kita nak ceritakan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia tak? أنت صفتك عبد محبوبك وهو الله، أليس كذلك؟ لأنت أقررت بلسانك أنه لا إله إلا هو، أي لا محبوب بحق إلا هو. بإقرار لسانك بقولك لا إله إلا الله، لا محبوب بحق إلا الله، أليس كذلك؟ Jadi saya tanya kepada kita, bukankah kita ini hamba kepada kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita berakui hal ini dengan lisan kita ketika kita menyebutkan lafaz tauhid, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dengan makna apa dia? Tidak ada yang selayaknya kita cintai dengan sebenar-benar kecintaan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah begitu? أنت عندما تحب مخلوق مثلك له شكل وله كيف ولك شكل وكيف، وأما محبة الله قاموس آخر لا يستقيم مع مفهومك البشري المادي أيها المسلم، وإلا ستقع والعياذ بالله بالمغالطات وبما لا يليق بك كمسلم مع ربك سبحانه وتعالى. Maka ketika kita mencintai sesama kita, sama manusia, kita tu cinta, kita dapat melihat kan rupa paras dia, bentuk dia, maknanya fizikal. Tetapi ketika kecintaan kepada Allah, kata Syekh, ini adalah kamus yang lain, yang mana kita tidak dapat gambarkan seperti mana kecintaan kita kepada makhluk. Dan kalau kita cuba untuk fahami kecintaan kepada Allah SWT itu sebagaimana kita memaham cinta sesama makhluk, maka kita boleh ma'azubillah terjatuh dalam hal-hal yang tidak selayaknya dalam kita berhubungan dengan Allah. المحبة فيما بيننا لها نوازع مخلوقية وبشرية خلقها الله فينا لاستمرار البشرية، أما المحبة لله خالية من كل نوازع وأهواء البشرية، وإلا دخلنا بالشرك الخفي والعياذ بالله. Jadi kalau cinta, kefahaman cinta sesama manusia, sesama makhluk itu, maka dia ada unsur-unsur yang berkait dengan hawa nafsu itu tadi. Akan tetapi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dia sepatutnya bebas daripada kepentingan hawa nafsu. Jika tidak, maka kita telah jatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. السؤال لنا جميعا كيف نحب الله نحن؟ كيف يجب أن نحب الله؟ سؤال ما الجواب؟ Soalan Syekh kepada kita semua, bagaimana sepatutnya untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sebenarnya kita mencintai Allah? ما الجواب؟ Jawapannya, الجواب ببساطة نحب ربنا على مراد ربنا لا مراد لنا في فهم مفهوم محبة الإله إلا بما أراده الله لنا فافهم أيها الناس. maka kata Syekh, jawapannya ringkas saja, iaitu kita mencintai Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Bukan kita mencintai Allah mengikut kefahaman yang kita cipta dan dengan diri kita sendiri, sebaliknya mestilah selari tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. فإذا محبتك لله على مراد الله لماذا تقول لماذا يا مدعي المحبة وليس في قلبك حبة؟ Maka kata Syekh, kalaulah benar kita mencintai Allah atas apa pun keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, lalu kenapa kita banyak bertanya persoalan kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ditakdirkan dalam kehidupan kita? Wahai orang-orang yang mendakwa cinta, akan tetapi dalam hatinya belum tentu ada walau sebiji benih daripada cinta. أصل المحبوب المحب يكون على مراد محبوبه أليس كذلك؟ Bukankah sepatutnya seorang yang mencintai itu dia akan sentiasa berada ataupun mengikut tunduk pada keinginan kekasihnya? Bukankah begitu? هل رأيت محب يقول لمحبوبه ليش؟ إيه العباطة دي؟ Jadi pernahkah kita melihat ada seorang kekasih itu bertanyakan kepada kekasihnya ataupun banyak persoalan-persoalan pada kekasih dia, kenapa kau buat ini, kenapa kau buat begitu? Cinta apa yang kita katakan kalau berlaku seperti itu? لذلك أصل المحبة أن تكون على مراد من أحببت لا من أحببته على مرادك وإلا هنا دخلت شركية النفوس والعياذ بالله والأهواء. Jadi di sini Syekh memaksudkan asas mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita itu yang tunduk di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memaksakan Allah untuk tunduk atas keinginan kita. Jika tidak, kita sebenarnya telah masuk dalam fahaman syirik kerana kita menjadikan nafsu kita itu sebagai sandaran kita. فإذا لم تكن على مراده فلا تدعي وحدانية محبته، وهنا الشرك الخفي والعياذ بالله الذي تلعب بها النفوس والأهواء. لذلك أعيد وأكرر للماء الألف إنما بالإعادة إفادة. رابعة رضي الله علمتنا مفهوم صدق المحبة. صدق المحبة بقولها نعم بجنتك من تريد، الجنة لكم تعال نعم، وعذب بنارك من تريد، أمر شأنك أنت رب وإله. ورابعة لا تريد هذا ولا ذاك ولكن تريدك أنت، فافعل ما تريد، فافعل ما تريد. هذه عين صدق المحبة، أن تكون بين يدي محبوبك على مراد محبوبك، لا تطلب من محبوبك أن يتابع أهواءك، فافهم. Jadi kalaulah kita tidak mampu untuk berada di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah pernah sama sekali kita berani untuk mendakwa bahawasanya kecintaan kita adalah satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, aku suka untuk mengulangi kisah ini walaupun untuk memberi ifadah kepada yang hadir, walaupun banyak kali Syekh ulang, tetapi tetap untuk memberikan manfaat bahawasanya kita mempelajari sidqul mahabbah, kejujuran dalam kecintaan itu melalui peribadi yang bernama Rabi'ah bin Adawiyah ketika beliau mengatakan, berilah nikmat syurgamu kepada siapa pun yang kau inginkan dan azablah dengan nerakamu dengan siapa pun yang kau inginkan, akan tetapi Rabi'ah tidak menginginkan melainkan engkau. Maka di sinilah sidqul mahabbah, iaitu ketika mana seseorang itu mampu untuk berada di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali bukan dirinya yang memaksa Allah untuk mengikuti keinginan-keinginan awalnya. نوح عليه السلام
جاء الأمر أن يركب السفينة وهو قومه، فتنمرض ابنه بالمنظور العقلي وقال سأوي إلى جبل يعصمني أعلى من البحر بتاعنا. فما كان الإجابة القرآنية لا عاصم اليوم من أمر الله. فذهب إلى الجبل فكان الطوفان فأخذ الجبل وابنه والسفينة سلمت وهي بين أمواج البحار الهائجة كالجبال. فإذا الأمر على مراد صاحب الأمر لا على ما يريده العبد من مولاه. الأمر الثاني، سيدنا إبراهيم يقذف في النار، جبل من النار، ولم يقل لله لماذا وشو عمل، ولأني أحببتك وآمنت فيه ليه عم تعمل فيه هيك؟ بس حاشا. يأتي له جبريل فيطلب منه يبلغه سلام الله له. الله يرسل سلام إلى عبد إبراهيم أبو الأنبياء ويقول له سر ربك تعطى. ماذا كان جواب إبراهيم؟ ماذا أسأل وهو أعلم بحديث فليفعل ما يشاء. هذه مفهوم المحب مع محبوبه، لا مراد للمحب مع مراد محبوبه، وإلا تكون مدعي المحبة كذبا ونفاقا. فافهم. Nah. Maka di sini Syekh membawa kepada kita beberapa kisah daripada kehidupan para anbiya untuk kita memahami bagaimana sepatutnya seorang kekasih itu berada di atas keinginan Allah Subhanahu. Seorang pencinta itu sepatutnya berada di atas keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika baginda berusaha untuk menyelamatkan anaknya, ketika ditimpakan azab Allah, kemudian anaknya mengatakan bahawasanya dia akan pergi ke gunung untuk menyelamatkan dirinya, dan akhirnya anaknya ditenggelamkan dalam lautan kerana azab Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Akan tetapi di sinilah untuk memperlihatkan kepada kita bahawasanya kehendak ataupun keinginan itu adalah keinginan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji baginda Nabi Ibrahim untuk dibakar secara hidup-hidup dalam api. Maka apakah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, aku ini kekasihmu, kenapa kau mengazab aku?" Tapi tidak. Sebaliknya Malaikat Jibril alaihissalam datang berkirim salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Allah SWT dan meminta kepada Nabi Ibrahim untuk meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang baginda hadapi. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berserah sepenuhnya kepada Allah dengan mengatakan bahawasanya Allah itu lebih mengetahui tentang perihal keadaan diriku daripada aku meminta-minta untuk berhajat untuk meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah bagaimana memperlihatkan kepada kita tentang sepatutnya ataupun selayaknya bagi seorang pencinta itu untuk berada di atas keinginan kekasihnya. Jika tidak, janganlah sekali-kali dia mendakwa adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ما قولك في سورة الفاتح التي تقرأها 17 مرة في النهار؟ Apakah Ya, betul. Jadi saya tanya pada kita, apakah dia antara ayat yang kita bacakan 17 kali dalam solat kita dalam surah Al-Fatihah? Apa dia salah satu ayat yang kita sebutkan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Na'am. نعم إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ معنى إياك نطيع ونستسلم ونرضى بكل شيء. هذا مفهوم العبادة. Jadi iyyaka ليش مفهوم العبادة؟ ليش؟ وإمتى؟ وضاع مني 5 رنجي ومين أخذها ومين جابها؟ Jadi apakah makna daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Makna iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, iaitu hanya kepadamu kami mentaati, hanya kepadamu kami menyerahkan segala urusan kami. Bukannya ketika kita sebut iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, tapi dalam masa yang sama kita tanya apa yang Allah nak bagi pada kita hari ini, daripada siapa yang beri, siapa yang halang dan sebagainya. Itu banyak persoalan-persoalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hal-hal yang lain selain daripada Allah. سؤال: أنت أيها الإنسان هل لك ضمان لمستقبل ولو لدقيقة واحدة؟ جارانتي بدي شيء مسجل رسمي وليس أقوال.
Jadi kata Syekh, persoalan yang sepatutnya kita tanyakan pada setiap daripada diri kita. Wahai manusia, apakah engkau pernah memiliki walau sedetik daripada masa hidupmu itu sebagai jaminan? Maknanya kita boleh menjamin tak masa depan kita walaupun hanya 1 minit, walaupun hanya 1 detik. Ada tak guarantee letter kata Syekh? Mesti ada surat jaminan, bukannya sekadar perkataan. كم نفس خرج ولم يرجع بلحظة أقل مرة. Jadi kata Syekh, berapa banyak hembusan nafas yang telah kita hembuskan yang tidak pernah kembali lagi kepada kita walau dalam masa 1 detik. لماذا مشغول بكرة؟ حشوف شقة ولا لا؟ حجيب سيارة ولا لا؟ وحروح الموعد الفلاني، يمكن ما يكون إلا بكرة. Lalu kenapa engkau هذا عين الغفلة. Lalu kenapa engkau masih sibuk dengan hari esok? Di mana rumah yang nak dibeli, besok nak beli kereta ataupun tidak dan sebagainya. Sedangkan kemungkinan esok itu sudah tidak ada lagi untuk kita. نحن نعبد الأسباب وننسى خالق الأسباب. Kenapa وإن تلفظنا بالألفاظ خلاف ما يداخل. Jadi kenapa terjadi macam ini kepada kita? Kerana kita sebenarnya menyembah kepada asbab. Kita menyembah pada makhluk dan kita lupakan yang menciptakan segala asbab tersebut, walaupun kita mendakwa yang kita itu menyembah kepada Al-Khaliq. سؤال: إذا نمت بالأمس هل عندك جارانتي تستيقظ صباحا أم الأمر بعلم الله؟ فلماذا تحمل هم بكرة ولسه ما أجل غدا؟ لم يأتي غد. شو بدي أدفع؟ شو علي دفعات؟ وشو علي أقساط؟ وين بدروب؟ وين عنده مواعيد؟ لما يجي بكرة. Jadi kata Syekh, kalau kita tidur semalam, apakah kita ada jaminan hari ini kita akan bangun? Tidak ada jaminan sama sekali untuk kita. Jadi kenapa kita masih sibukkan dengan hari yang esok? Sedangkan esok tu pun belum tentu datang pada kita. Dan kalau datang hari esok, maka marilah kita fikirkan kenapa kita bawa segala keresahan-keresahan tentang hari yang belum pasti ada untuk kita. كم من أمر عزمت عليه مساء وغيرته صباحا. Jadi kata Syekh, berapa banyak perkara yang kita kata kita nak buat petang ni, tapi kita ubah, kita buat pula pada pagi esoknya. هل غيرته بمرادك أم قهرا بالقوة أحد وضع مسدس في رأسك؟ Jadi kata Syekh, apakah kita mengubah itu dengan keinginan diri kita sendiri ataupun sebenarnya kita dipaksakan, seolah-olah diletakkan pistol di kepala kita. الزوجة بتقول لزوجها امبارح كنت المساء عم تقول كذا كذا، الصبح بتقول لي شيء ثاني. شو بقول لها؟ بقول لها أنا بعرف بشغلي. Jadi ibarat seorang isteri mengatakan pada suaminya, semalam kau cakap lain, hari ni kau cakap lain. Kenapa macam tu persoalan itu? Bahkan suami itu sendiri tak tahu kenapa terjadi itu pada diri dia. هل هو صاحب يعرف بشغله؟ سبحان الملهم والمغير به. يقول أنا فكرت وأنا فعلت، بالحقيقة الله فاعل. ما نحن إلا ريكوردر، لا أكثر ولا أقل. Jadi kenapa berlaku perubahan itu tadi? Nak menunjukkan kita boleh bercakap, aku yang akan buat, aku yang begini. Hatta sehingga bila berubah dia tak tahu kenapa. Tapi hakikatnya Allah lah yang melakukan, Allah lah yang mengerjakan. Maka kita ini hanya tidak lain ibarat recorder, kata Syekh, merakam sahaja yang perbuatan-perbuatan yang sudah Allah SWT takdirkan untuk diri kita. هل هناك ريكوردر تمشي دون أن يضع يده صاحبها عليها حتى تمشي؟ Jadi kata Syekh, kenapa recorder? Apakah ada recorder yang boleh berfungsi kalau kita tak tekan start button pada recorder tersebut? هل هناك ريكوردر تقول أنا أمشي لوحدي وأتصرف لوحدي؟ مستحيل. Jadi mustahil recorder boleh merekod sendiri, tak ada yang tekan dia boleh merekod sendiri, boleh berjalan sendiri tanpa ada yang bergerak atau menekan start button tadi. والله عند الريكوردر أكثر من الريكوردر وأنت لا تدري. Dan sebenarnya kita tu lebih lagi daripada recorder di sisi Allah SWT dalam keadaan kita tidak menyedari. بتقول أنا رحت وأنا جيت وأنا فعلت. الله اللي فاعل في كل شيء. أنت إلكترونيك على البطارية ماشي بأمره سبحانه وتعالى. وتقول أنا. Jadi kita ni kita banyak kata aku yang buat, aku yang pergi, aku yang datang dan sebagainya. Dan kita sebenarnya hanyalah ibarat bateri recorder sahaja yang digerakkan oleh Allah SWT. Dan sebenarnya diri kita masih lagi nak mendakwa aku begini dan aku itu. ماذا قال رسول الله؟ ماذا قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم؟ وهو أفضل خلق الله على الإطلاق.
وحبيب الرحمن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت أضعف من أن ترمي أصلا، الفاعل هو الله فيك. فما معنى ذلك؟ أنت مشيت لا أكثر ولا أقل. لا تقول أنا ليست صفة إلا لله. يا أحدنا يقول أنا، من قال أنا أهلك نفسه قبل أوانه. نعم. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kekasihnya, ya Habibur Rahman bagi Nabi SAW, wa ma ramaita iz ramaita, dan tidaklah engkau memanah wahai Muhammad ketika mana engkau memanah, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memanah. Untuk menunjukkan sebenarnya kita ini hanyalah mesin saja yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu lebih lemah lagi. Di gambaran di sini kita terus sangat lemah untuk melakukan perbuatan yang kita dakwakan kita yang melakukan. Maka janganlah sekali-kali kita mendakwa aku, kerana aku itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. ما أكو Aku. أنا نعم. أكو أنا إن شاء الله تعالى. طيب ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. وقيل من الوسم وهو العلامة. نعم. والله عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات المنزه عن الآفات الذي لا شريك له في المخلوقات. تفهم هذا التعريف. أولا هو علم على الذات، اسم الله علم على الذات، لفظ الله علم على ذاته، اسم على ذاته، وهو من العلو، وهو واجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات. هنا المنزه عن الآفات النقائص، لا يوصف الله بنقيصة ولو بلو الاحتمال. لذلك كل ما خطر نقصا في بالك فالله خلاف ذلك. الذي لا شريك له لا في حاله ولا قاله ولا فعله ولا اسمه سبحانه وتعالى، لا شريك له في مخلوقاته، لأن كل ما عدا الله مخلوق، إذا من الملائكة وانتهاء للذرة في الوجود. نعم. Jadi kata Syekh, kita kena faham ta'arif ini. Maka Allah adalah alam, kata nama yang menunjukkan kepada zat. Kata nama satu-satunya yang menunjukkan kepada zat, iaitu wajibul wujud, yang mana wajib wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kesempurnaan. Maka selayaknya segala pujian itu hanyalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan yang dia miliki, dan munazzah, dia itu bebas suci daripada segala kekurangan. Maknanya tidak boleh sama sekali kita mensabitkan adanya kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pada sifatnya, perbuatannya atau ucapannya, dan juga tidak adalah dia seumpama dengan makhluk. Kerana sifat makhluk itu sama sekali bertentangan dengan Allah. Yang makhluk itu adalah lemah, tidak. Maka segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah makhluk. Maka tidak ada yang semisal sama sekali dengan Allah yang menciptakan. الرحمن. والرحمن هو المنعم على جميع العالمين بجلائل النعم اسمع. بجلائل النعم، بعظائم النعم أكبرها حجما وأدقها ما لا يدركه العقل من نعم الله فيه. فإذا كلك تسبح في نعم الله وأنت لا تدري يا غافل. فافهم. Maka Ar-Rahman itu adalah menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang melimpahkan segala makhluknya dengan kenikmatan. Yang mana kita kata Syekh, sebenarnya semua antara kita ini berenang dalam lautan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tidak menyedarinya kerana kelalaian yang ada pada diri kita. فإذا الرحمن عام جميع الخلق، وأما الرحيم هو خاص لأهل خصوصية الله عز وجل. تفضل. والرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلائل النعم ودقائقها كما وكيفا على التحقيق. بمراد الله تعالى لا بمراد المؤمنين حتى أنفسهم. نعم. Jadi di sini ada beza antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman ini nikmat yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluknya dengan sebesar-besar nikmat dan sedalam-dalam nikmat. Begitu juga ketika disifatkan Ar-Rahim, demikian juga besarnya nikmat Allah SWT dan begitu dalamnya nikmat Allah, namun diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi mestilah selari dengan keinginan Allah,
bukan menurut keinginan orang-orang mukmin. فالرحمن خاص بالله من حيث إنه لا ينعت به غيره تعالى. اسم لا ينعت به غيره على الإطلاق. نعم. Maka Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada siapa pun dapat menandingi sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat pemurahnya Allah. فلا يقال للعبد رحمن وعام من حيث إن رحمة الرحمن تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا الرحمن اسم لله لا لغيره، لا يطلق على مخلوق رحمن. إنما نقول إنسان إذا عنده أخلاق أو نقول عنه رحيم، لا نقول عنه رحمن، أي فيه شفقة وفيه عطف وفيه حنان. نعم. Jadi sifat Ar-Rahman ini meliputi kepada semua makhluk, sama ada yang Muslim ataupun yang kafir, maknanya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sama sekali kita boleh menyifatkan Ar-Rahman ini kepada mana-mana makhluk. Tetapi kalau nak sifat pada manusia, ada sifat belas kasih, ada sifat penyayang, ada rasa kasihan, maka kita sebut dengan nama Ar-Rahim. والرحيم خاص من حيث إن رحمته خاصة بالمؤمنين وعام من حيث إنه ينعت به الله تعالى وينعت به العبيد. نعم. فيقال الله رحيم والعبد رحيم. بمعنى الرحمة خاصة بالله، صفة عامة للعبد والله عز وجل. نعم. Jadi disebutkan tadi bahawasanya Ar-Rahim ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya khusus kepada orang yang beriman. Itu membezakan dengan Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman ini sifat pemurah, tertakluk pada semua. Tetapi ketika Ar-Rahim, maka sifat ini boleh dinisbahkan kepada Allah, penyayangnya Allah SWT pada orang beriman, dan juga boleh disebut Abdul Rahim, hamba yang memiliki rahmat, yang memiliki kasih sayang dalam hatinya. Tetapi tak boleh sebut Rahman tadi sebab apa? Sebab pemurahnya manusia itu tak boleh sama sekali sama seperti kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. وبالجملة وخص بالبسملة لفظ الجلالة لأنه الاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات. أبدا، لفظ الجلالة جامع للصفات والأسماء. نعم. Maka kenapa dikhususkan menyebut Bismillah dengan nama Allah? Kerana nama Allah, lafzul jalalah Allah ini meliputi semua makna-makna daripada nama-nama Allah yang lain. وخص الرحمن الرحيم لأنهما مظهر النعم الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية. نعم، هذه خصوصية في الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الصفة والاسم. Jadi kenapa ketika disebut Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kenapa tak guna nama-nama yang lain? Kenapa nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini untuk menunjukkan ataupun menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia dan juga di akhirat. Dan ini adalah sifat yang utama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. للحديث وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها لأهل التقوى أو للمتقين. وسعت رحمتي كل شيء. ما معنى كل شيء؟ المخلوقات، بشرهم وغير بشرهم، ذراتها ووجود الوجود كله في رحمة الله. هذا مصداق الحديث القدسي وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها. نعم. Maka ada sebuah hadis qudsi yang menyebutkan bahasanya Allah berfirman, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dan Allah SWT akan menuliskan rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa. Maka rahmat Allah SWT itu meluas, meliputi semua makhluk ataupun semua zarah wujud yang ada. وبالجملة فمعاني الكتب المنزلة كلها مجموعة في القرآن الكريم. صحيح. ومعاني القرآن كلها مجموعة في الفاتحة. نعم. ومعاني الفاتحة مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ومعاني البسملة مجموعة في الباء. حرف الباء. نعم. ومعاني الباء مجموعة في النطفة التي تحت الباء. فهل فهمت ووعيت سر خطاب الله لك أيها الإنسان؟ أكمل. وهي تشير إلى الوحدة المطلقة في الذات والصفات والأفعال. ما معنى النقطة؟ ما معنى النقطة؟ لا كلمة لها معنى ولا حرف له معنى دون النقطة. Maka kata Syekh yang mengarang di sini, maka beliau menyebutkan bahawasanya semua daripada risalah-risalah para anbiya terdahulu maknanya terkandung dalam Al-Quran. Seluruh daripada makna Al-Quran itu terkandung dalam Al-Fatihah.
Dan seluruh daripada kalimah makna daripada Al-Fatihah itu terkandung di dalam Bismillah. Dan seluruh makna daripada Bismillah itu terkandung pada huruf ba. Dan seluruh makna daripada huruf ba itu terkandung pada nuqtah yang ada di bawah ba. Dan kata Syekh, kenapa nuqtah di sini itu nak menzahirkan di sini disebut nuqtah ini adalah menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT, pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya hanyalah Esa, dia semata-mata. Dan Syekh menjelaskan kenapa nuqtah. Ketahuilah bahawasanya tidak ada satu pun huruf yang terbentuk tanpa adanya nuqtah. Maka fahamlah isyarat ini bahawasanya tidak ada satu pun yang wujud melainkan di sana adanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. النقطة إذا أزلناها من أي حرف من الأحرف العربية هل يقرأ؟ يصبح هناك كلام يقرأ؟ مستحيل. الأحرف كلها تتغير. Jadi kata Syekh, kalaulah nuqtah ini kita hilangkan daripada mana-mana huruf, daripada huruf bahasa Arab, apakah kalam, maknanya huruf itu boleh dibaca? Mustahil, sebab huruf itu nanti akan berubah-ubah. Kita sendiri tidak akan dapat membaca tanpa adanya nuqtah. إذا النقطة من الباء هل نستطيع أن نقول بسم الله؟ أي إذا أن النقطة عن النون هل نستطيع نقول نحن؟ فهي نقطة متواضعة مؤثرة في كل شيء ولا تعرف أسرارها إلا صاحبها. Jadi nuqtah itu kata Syekh, kalau kita hilangkan daripada kalimah ba, daripada huruf ba, bolehkah kita baca dengan ba? Tak boleh. Itu juga kalau kita hilangkan daripada huruf nun, boleh kita baca nun? Nahnu, tak boleh. Kita tak akan tahu cara untuk menyebutnya. Maka nuqtah ini tidak akan diketahui, difahami maknanya, melainkan oleh orang-orang yang memiliki rahsianya. وهي رمزية الفاعل في كل شيء. إذا أزلنا نقطة زالت الفاعلية. Maka ini sebenarnya nuqtah ini adalah simbol akan berlaku kepada segala sesuatu. Ketika dihilangkan nuqtah ini, maka hilanglah berlaku kepada segala sesuatu tersebut. إذا النقطة أضعف وأقل شيء في أي كتاب، قرآن وغير القرآن، ولكن هي محور كل كلام القرآن وغيره. Jadi kalau kita melihat secara zahir nuqtah ini adalah satu benda yang sangat halus, titik. Satu benda yang sangat halus yang macam kita kadang-kadang tak nampak. Akan tetapi ketika hilang nuqtah ini, sebenarnya dia adalah mihwar, maknanya dia adalah paksi yang asas yang membuatkan kita boleh membaca kalimah-kalimah dalam Al-Quran. اسمع هذا السر، تفضل. فكما أن النقطة منها تتكون جميع الحروف كذلك ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. نعم. Jadi ketika mana daripada nuqtah itu terbentuknya segala huruf, maka demikianlah digambarkan bahawasanya dengan kehendak Allah lah segala sesuatu itu terjadi, dan apa sahaja yang tidak dikehendaki oleh Allah maka dia tidak akan pernah terjadi. فهمتوا هذا الكلام الآن؟ فهمتوه ولا بده شرح؟ Jadi kata Syekh, dah faham ke kalam tu ataupun nak syarah? شرح؟ Syarah. إن نعم. مشروع؟ لا syarah. النقطة إذا أزلناها تغير قراءة الكلمة. نقطة معنى ليس لها أي قيمة في الصورة. كذلك أخلاقك مع ربك. لذلك عين القبول عند الله التواضع والرضا. فتصور نقطة تغير معاني الخطاب والمخاطبة، فأفعالكم من باب أولى، فهل عقل؟ وما أنت إلا نقطة في خلق الله عز وجل. فهل فهم؟ نعم. Jadi kata Syekh tadi, kalaulah nuqtah itu kita hilangkan, maka itu akan membuatkan kita sukar. Kita tak tahu pun macam mana nak baca Al-Quran. Maka nuqtah di sini adalah gambaran bagaimana sepatutnya kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita kehilangan nuqtah, yakni akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak adalah sebenarnya nilai kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah kita memahami akan hal ini? هل النقطة تكتب بذاتها أم أحد يكتبها ويضعها؟ Jadi nuqtah ini apakah dia menulis dengan dirinya sendiri ataupun ada yang meletakkan, ada yang menuliskan nuqtah tersebut? ها؟ ما الجواب؟
ما الجواب؟ Jawapannya apa? النقطة هل وضعت نفسها أم هناك واضع لها؟ Nuqtah ini apakah dia yang letak diri dia sendiri ataupun ada yang meletakkan nuqtah tersebut? كذلك أفعال كذلك أفعال مخلوقة فيك لا من خلق ذاتك أنت أصلا مخلوق هل رأيت مخلوق يخلق؟ مستحيل. Maka kata Syekh, nuqtah itu ada yang meletakkan. Demikianlah juga perbuatan kita sebenarnya ada yang menciptakan. Maka kita itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Apakah boleh yang diciptakan itu menciptakan pula? Maka ini adalah hal yang mustahil. وإياك أن تقول أنا. Maka janganlah sekali-kali kita pernah mengatakan aku yang berbuat. لأن أنا تورث العنى والدعم. Kerana keakuan yang kita dakwakan ini akan melahirkan rasa kelelahan dan kepenatan pada diri kita. فالنقطة رمزية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لأن هو فعال لما يريد في خلقه. Maka nuqtah ini sebenarnya apa dia? Simbol bahawasanya apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki maka itu tidak akan pernah terjadi, dan dialah yang maha berbuat apa sahaja yang dia inginkan. والبسملة من الأذكار العشرة التي يجب ذكرها على المكلف مرة في العمر بنية الفرض. مرة في العمر بنية الفرض، إنما هناك أمور ثانية لا تهرب أنا أتي إليها. نعم. Jadi bismillah ini adalah maknanya satu kali yang wajib kita lakukan dalam sekali kehidupan kita, wajib untuk kita lakukan untuk kita lafazkan bismillah ini dengan niat menyempurnakan kefarduan. من الأذكار العشرة الذي هي أقلها في العمر مرة فرض، ومن لم يفعلها يؤثم شرعا على الإطلاق. Maknanya sekali dalam hidup kita ni mesti kita baca bismillah itu dengan niat untuk sebagai kefarduan. Maka kalau kita tak pernah sebut bismillahirrahmanirrahim maka akan berdosa di sisi syarak. حنشوف ما هي. تفضل. وقد جمعتها في أبيات وهي 10 من الأذكار فرض عين في العمر مرة بغريمين: تعوذ، بسملة، وحمدلة، هيللة، تسبيح أيضا، حوقلة، تكبير، استغفار، والصلاة مع السلام قالها الثقات، حسبلة زادها بعض العلماء، والندب يأتي بعد فرض علم. طيب الندب متى يأتي النفل؟ بعد الفرض. لو واحد ما صلى الفريضة وراح نعمل يقيم قيام الليل سنة، مضحك أم غير مضحك؟ فلذلك الفريضة أولا ثم النفل. فافهم. نعم. Maka disebutkan ada 10 kalimat. Nanti kita ulang boleh saya ingat. 10 kalimat yang wajib yang kita sebutkan walaupun sekali dalam hidup kita, dan jika tidak dilafazkan maka dia akan jadi satu dosa pada kita, iaitu bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian adalah haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, kemudian istighfar, kemudian selawat. Dan kata Syekh tu tadi Syekh Bas, maknanya fardu dulu kita kerjakan, kemudian barulah dilakukan amalan-amalan sunat yang lain. Maka mustahil kalau orang tu nak buat solat sunat tetapi tidak melakukan solat fardu. أولا تعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنة قراءتها صباح مساء على ماء وشربه، أو إذا نظرت لإنسان ولم يرتاح قلبك. التعوذ، البسملة، لا تبدأ بشيء إلا بسم الله، والحمد لله 3، وهيهلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد، وتسبيح سبحان الله والحمد لله، عفو الصلوات أيضا، حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تكبير، استغفار، والصلاة مع السلام، الصلاة لله مع السلام على رسول الله، قالها الثقات أهل العلم والمعرفة، ثم أضافوها حسبلة، أي حسبنا الله ونعم الوكيل. زادها بعض العلماء: والندب يأتي بعد فرض علم. الندب دائما يأتي بعد الفرض، أولا فريضة ثم الندب. تفضل. Maka Syekh ulangi lagi kalimah-kalimah yang wajib kita sebutkan bermula dengan isti'azah, a'udzubillah, kemudian bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwwata illa billah, kemudian tasbih, tahmid, subhanallah, kemudian Allahu akbar, kemudian selawat beserta salam, Allahumma salli wa sallim, selawat dan salam, kemudian ditambah dengan hasbalah, yakni
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagian ulama menambah kalimah ini, dan setelah daripada itu adalah hal-hal yang sunat yang dilakukan. Maksudnya zikir-zikir yang lain itu adalah sunat untuk dilakukan. آخر نصيحة لكم اليوم اقرأها نشوف. وإذ قسى القلب وإن قسى القلب من الأغيار فاذكر حتى لا يبقى إلا الباب. إذا قسى قلبك من الأغيار وخصومات الناس إليك فانشغل بنفسك وربك ولا تنشغل بالخلق، لأن الانشغال بالخلق داء عضال مرض لا ينتهي أبدا، مفتاحه القيل والقال، فانتبه. نعم. Jadi pesan terakhir kata Syekh, ketika kita merasakan hati kita semakin keras, maka perbanyakkanlah kita berzikir sehingga yang tinggal pada diri kita hanyalah nama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Maka di sinilah Syekh kata, ketika kita rasa jiwa kita keras ataupun jiwa kita kosong, maka sibukkanlah diri kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merasakan ada permusuhan yang berlaku bersama kita, maka banyaklah kesibukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. أسألكم سؤال لا تستغربوا، مستعدون؟ Saya nak tanya kepada kita soalan, bersedia tak untuk menjawab? مستعدون؟ InsyaAllah. والذي لا يجيب يدفع. Dan saya kata kalau yang tak jawab tu kena bayar. مستعدين أما الجواب وأما الدفع. Kena bersedia dua keadaan, sama ada menjawab ataupun kalau tak jawab kena bayar. أقول للزوجة والمرأة وأقول للرجل: من أقرب إنسان إليك في حياتك على الإطلاق؟ سؤال: من هو؟ Kata Syekh, كمخلوق. sebagai makhluk, kata Syekh, kalau kita bertanya kepada seorang suami ataupun seorang isteri, siapakah orang yang paling dekat kepada kita? Kalau dalam kehidupan kita sama makhluk, siapa orang yang paling dekat dengan hati kita? من جواب؟ لماذا السكوت؟ سكوت علامة الرضا ولا علامة الفشل؟ ها؟ نعم. من؟ ها؟ نعم. علي صوتك. من؟ الزوج والزوجة. صح. كل شيء صح، ما في خلاف. بس أنطوني زوجة توفيت نزل معها زوجها في قبرها، أي محبة هذه؟ بلا كلام فاضي. ها؟ وأنطوني زوج توفى نزل زوجته معه. كل حب يفترق إلا حب الله لا يفترق عنك أبدا، وهو معك في دنياك وفي عقباك وفي قبرك. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، لا غفلة أبدا على الإطلاق. واضح الكلام؟ فصحح نيتك قبل أن تقف للسؤال. ها يا مغرم ليلى، ها إذا مت أين ليلى عند ذلك؟ وإن ماتت ليلى أنت نزل معها بالقبر. شو هالحب اللي فيه فترات؟ باي باي. أتدعي ليلى وأنت غافل عنها، فهيهات أن تحظى بحسن ليلى. Tadi Syekh menjelaskan kepada kita soalan itu tadi, siapakah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita? Kalau kita berkahwin, paling dekat itu adalah pasangan kita, suami kita, isteri kita. Tapi kata Syekh, cuba bagi aku satu contoh. Kalau seorang sahaja yang pasangan dia meninggal dunia, dia akan turun ikut ke dalam kubur bersama pasangan. Maka kata Syekh, tak ada seorang pun yang melakukan demikian. Maka kecintaan apakah ini? Maka sebenarnya cinta yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yang bersama dengan kita di dunia kita, di akhirat kita, hatta di dalam kubur kita. Dan demikianlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah yang beserta dengan kalian di mana pun kalian berada. Maka fahamilah hakikat kecintaan ini, wahai yang mendakwa cinta kepada Laila. Di mana Laila ketika mana dia telah mati? Maknanya Laila ini sepatutnya gambaran kecintaan kepada Allah SWT. Akan tetapi kalau kita dakwakan Laila ini kepada sama makhluk, maka apakah ada di antara kita yang sanggup
turun ke kuburan bersama dengan pasangan kita yang telah meninggal dunia. Tak ada antara kita yang sanggup melakukan. Maka wahai yang mendakwa mencintai Laila, maka kalau sekadar dakwaan, maka kau diharamkan daripada menyaksikan keindahan Laila. Maka Laila di sini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya sekadar mendakwa, maka kita tidak akan pernah melihat akan keindahan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. المحبة كلام ولا فعل؟ الجواب Jadi saya tanya pada kita, mahabbah itu apakah sekadar ucapan ataupun perbuatan? الله ضرب لنا المثال عمليا قال تعالى وهو معكم أينما كنتم متى غاب الله عنك أيها الغائب عنه. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu contoh yang praktikal kepada kita dalam Al-Quran ketika dia berfirman wahwa ma'akum aynama kuntum, dan dia berserta dengan kalian di mana pun kalian berada. Maka bilakah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah tidak ada dengan kita? في علمه الأزلي وأنت كنت في المملكة الأزلية قبل أن يبرزك إلى الوجود كان معك وخاطبك وخاطب روحك خاطبته ثم أبرزك إلى الوجود وهو معك لم يتخلى عنك وأنت غفلت عنه وانشغلت بأمور ثم رجعت روحك إليه وأنت غائب عنه وليس مذكرا له وهو معك في القبر بملكيه يسألك عن أعمالك وأحوالك حتى الوقوف للامتثال بين يديه كما خرجت من عنده في البئر ستعود إليه. فأي محبة تدعيها وأنت غافل عن محبوبك وهو لم يغفل عنك أبدا. Maka kita kalau ketika kita faham wahwa ma'akum aynama kuntum, dia itu beserta dengan kalian di mana pun kalian berada. Bahkan sebelum kita dizahirkan ke alam kewujudan ini, di alam azali Allah SWT sudah berbicara dengan kita. Kemudian kita dizahirkan ke dunia ini untuk sebagai jawapan atas apa yang kita persaksikan di alam azali. Kita lalai daripada Allah SWT, kita disibukkan dengan hal yang lain selain daripada Allah. Kemudian nanti ketika kita kembali kepada Allah SWT dalam kuburan, ketika datangnya dua malaikat mempersoalkan kepada kita, dan di situ adanya kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masih mampu untuk mendakwa, kita cinta kepada Allah, sedangkan seluruh hidup kita banyaknya lalai daripada ingatan kepada Allah. Maka apakah dakwaan cinta yang sebenarnya yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? ما هي حقيقة المحبة؟ صدق الصحبة. Maka apakah di hakikat mahabbah kepada Allah ini, iaitu sidqus suhbah, iaitu jujurnya kita dalam merasakan berteman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ما صدق الصحبة معناها الصحبة لذات الصحبة لا لما يتأتى من الصحبة أيا كان. Maka sidik dalam suhbah ini adalah kerana kita berteman itu kerana Allah SWT semata-mata, bukannya kerana apa yang akan kita dapatkan hasil daripada suhbah kita kepada Allah. ولذلك من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه وصدق محبته لهم يخرج عصاتهم من النار يوم القيامة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka di antara tanda besar benarnya kejujuran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kecintaan kepada kita, iaitu dia berikan keampunan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak dengan berkat syafaah yang Allah anugerahkan sebagai kemuliaan kepada kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويستثنى من ذلك لا يخرجون من عذاب الله على الإطلاق من جعلوا لله في حبهم شريكا له أهل الشرك، من جعلوا لله مثال أو جزء من المخلوقات نسبة إلى الله أو الله نسبة له. لذلك الله لا يغفر لمن يشرك به أبدا، لأن مفهوم أنا مفهوم الوحدانية المطلقة التي لا تقبل الشرع على. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik dan syirik, yang mana satu-satunya diberi pengecualian daripada mendapatkan syafaat tadi kerana kefahaman ana itu adalah mafhum yang bersalahan sama sekali dengan kalimah tauhid, yang mana di situ berlakunya penyekutuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kecintaan kepada Allah. كما أن وحدانية الله لا تقبل الشراكة فالمحبة لا تقبل الشراكة أبدا.
sebagaimana keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima adanya yang makhluk yang semisal dengan Allah, maka demikianlah mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sama sekali tidak menerima adanya penyekutuan dalam kecintaan kepada-Nya. ما هي حقيقة المحبة؟ كلمة واحدة، ما هي؟ Apakah dia hakikat daripada mahabbah? Hanya satu kalimah sahaja. Apa dia? أن تحب على مراد محبوبك لا على مراد هواك وإلا مدعي كاذب. Jadi hakikat daripada mahabbah itu adalah engkau mencintai dengan mengikuti keinginan kekasihmu, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Jika tidak, engkau hanyalah orang yang mendakwa cinta, akan tetapi sebenarnya engkau seorang pendusta. وكل شيء من الحبيب حبيب. Dan apa sahaja yang datang daripada kekasihmu, itulah yang menjadi kecintaan bagi dirimu. ولو عذاب ولو عذاب. Bahkan walaupun zahirnya terlihat sebagai azab, tetap dicintai. أنبياء يرموا في النار وطوفان البحار وعذاب البشر ومحن. أعطوني نبي دون امتحان وابتلاء ولا أحد قال لماذا. Para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang mereka tidak hadapi daripada ujian, dilemparkan dalam api, celaan, hinaan dan sebagainya. Kata Syekh, cuba bagi satu saja nama daripada Nabi Allah SWT yang tidak menerima ujian. أنا إذا راح مني 200 رنجة بقعد بحكي حالي 15 المرة. Jadi kata Syekh, kita kalau hilang 100 ringgit 15 hari kita sebut tak habis-habis. صح ولا لا؟ Betul tak Syekh? لك سؤال، المشغول هل يشغل؟ إذا إنسان مشغول بمحبوب يشغل بغيره كفى كذبا والحمد لله رب العالمين. Jadi persoalannya kata Syekh, apakah orang yang sibuk itu akan disibukkan lagi? Maknanya apakah orang yang sudah sibuk dengan kekasihnya iaitu Allah, dia akan disibukkan dengan selain daripada Allah? Cukuplah kita mendakwa dusta dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. نلقاكم إن شاء الله على خير برحمته تعالى. قصيدة ولا ما في ضرورة؟ لا ما في كذا. يلا افتحونا نشوف على 13 إن شاء الله. بحق الله رجال الله يا رب. بحق الله رجال الله. الله. 13. Surat 13. بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نعطى بفضل الله. بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكوان شربناها بسم الله. بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. أتيناكم وللأوام جئناكم وفي أمر قصرناكم فشدوا عزمنا بالله. بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. ويا أقطار ويا أولاد ويا أسياد ويا أبدان أجيبوا يا
والإمداد وحين فاشفعوا لله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله نصوتنا كرام الحي وزادتنا وأهل الغيب وما لنا ملجأ في الحي سواكم يا رجال الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله فيا طه ويا قاسم ويا حبيب ويا ياسين أنا عبد أنا مسكين وما لي غير ذكر الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله فيا ربي بسنتك حقق لي يا مرادك عسى تأتي بشارتي ويصفو قدما بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله فيا رباه يا ربي ويا غوثاه يا حسبي أزل يا سيدي كربي وألحقني بأهل الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. وصيتي لنفسي وإليكم ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك أن نكثر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يفرج قلوب المسلمين وما هم به من نحن. وآخر وصية لأنفسنا هي أن لا ننسى المحبة فيما بيننا، فقدان المحبة هي عين عذابنا في الدنيا قبل الآخرة. Jadi kata Syekh, wasiat Syekh yang terakhir kepada kita menghampiri bulan yang baik, hampir kepada Aidil Adha, maka hendaklah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, janganlah kita lupakan mahabbah sesama kita, yang mana kita menghadapi ujian daripada kalangan muslimin, ujian daripada umat Islam itu sendiri adalah kerana kehilangan nilai mahabbah sesama kita. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم عيد الأضحى المبارك وكل خير وعلى أمة محمد أجمعين وكل عام وأنتم بخير. أسعدكم الله ولا تنسونا من صالح الدعاء وشكرا على حسن ضيافتكم والحمد لله رب العالمين. Jadi Syekh mendoakan kebaikanlah kepada kita menjelang Aidil Adha, dan juga Syekh mengucapkan terima kasih kepada kita atas kebaikan dalam ziarah Syekh kali ini kepada kita. السؤال أنا أراك من الورقة أخاف تفضل. أنا أخاف من الورقة. قل لهم الشيخ يخاف. Syekh kata Syekh nampak kertas tertulis soalan, jadi Syekh takut. نعم. أي سؤال؟ تفضل. السؤال كيف علي صوتك. أنا
عجوز. يعني في الأخوات في أخت منا تطلب منكم النصيحة كيف يعني نحمي أنفسنا صفة كسل في قراءة القرآن أو مشغول يعني بشيء آخر أو يقرأ بس يعني يقرأ من أجل الدنيا. هذا السؤال الواحد. السؤال الأول. لا واحد حاضر. أنا مني كمبيوتر take it easy. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. نقول لهذه الأخت التي تسأل أن النفس ومشاغلها لا تنتهي، أما أن تقود نفسها لما يرضي ربها أو نفسها تلعب بها فتضيع وتضيع غيرها. نعم. Dia kata Syekh, soalan dia, saya baca soalan. Maksudnya, bagaimana kalau kita ada sifat malas baca Al-Quran ataupun kita sibuk baca Al-Quran tapi baca tu untuk kerana kepentingan dunia. Maka jawapan Syekh yang pertamanya, nafsu kita ini memang sifatnya dia tidak ada, keinginan dia tidak berpenghujung. Sebab kita nak jadikan nafsu kita ini didiknya tunduk atas perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita turuti keinginan nafsu kita terhadap hal-hal yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. بدل أن نصرف أوقاتنا بالقيل والقال وفلانة فعلت وفلانة ذهبت وجاءت ونشتغل بأنفسنا وبكتاب ربنا سبحانه وتعالى فهو أولى لنا من الانشغال به. Daripada kita sibuk dengan cakap-cakap kosong ataupun apa yang saudara kita buat ataupun kita tahan orang lain, maka lebih baiklah kita menggantikan kesibukan-kesibukan tersebut dengan membacakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah jauh lebih utama untuk kita. أسأل سؤال لا تضحكوا هل تجيبون عليه؟ Saya nak tanya pada kita soalan tapi jangan ketawa. Bersedia tak nak jawab ni Syekh? للرجال والنساء على الإطلاق. Soalan umum kepada semua lelaki dan juga wanita. إذا رأيتم إنسانا في الطريق رجل أو امرأة يأخذ من جيبه فلوس ويرميها في الطريق نقول عنه عاقل ولا مجنون؟ Jadi kata Syekh, kalau kita nampak ada satu orang di tengah jalan, dia buang duit-duit yang ada pada diri dia di tengah-tengah jalan, kita akan kata orang yang buat macam ni orang berakal ke orang gila? ماذا نقول عنه؟ مجنون. طيب أيهما أعز عليك مالك أم وقتك؟ فكيف تنفق وقتك وعمرك بلا فائدة تحصلها وسوف تسأل عن كيف أنفقت حياتك في الدنيا. Jadi kata Syekh, yang mana sebenarnya lebih berharga untuk kita? Harta fizik kita itu ke ataupun waktu kita ataupun usia kita? Maka bagaimana kita boleh menghabiskan waktu kita itu untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya untuk kita lakukan, dan sedangkan waktu daripada kehidupan kita inilah nantinya akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT, bagaimana yang telah kita isi kehidupan kita ini. سأسأل عن وقتي وعمري على الله عز وجل لأن عمري أمانة بيدي بين يدي الله يوم القيامة. Jadi kita akan dipersoalkan tentang waktu kita, usia kita, kerana usia ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. قال تعالى في محكم كتاب في القرآن الكريم قفوهم إنهم مسؤولون نستطع. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran bahawa mereka itu diarahkan untuk berbaris-baris menunggu kerana setiap daripada mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. سؤال إذا أنت أعطيت إنسان مال قرضته أقرضت إنسان مال ولم يرجعه لك ألا تسأله أين أنفقت المال وكيف أنفقته؟ وحقا. طيب أيهما أعز المال أم العمر؟ والله أعطاك عمر من باب حقه أن يسألك كيف أنفقت عمرك الذي ليس ملكك إنما هو ملك الله فيك. فافهم. Jadi kata Syekh, kalau kita bagi pinjam duit dekat orang, harta kita, maka kita akan bila sampai waktunya kita harus pulangkan tapi kita tak kembalikan, maka bukankah jadi hak orang tu untuk bertanya ke mana harta ini dibelanjakan? Maka demikianlah usia kita bukankah jauh lebih berharga daripada harta fizikal tadi, dan usia ini adalah yang memberinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukankah menjadi hak Allah untuk bertanyakan kepada kita di mana usia kita dihabiskan? 100 رينجي بتعمل عليها حرب مع زميلة عمرك بضيع ولا بتهتم. أي جنون هذا؟ Jadi kata Syekh, manakah kegilaan yang lebih besar? RM100 buatkan kita boleh jadi bergaduh sesama saudara kita, tetapi usia kita yang kita habiskan dalam keadaan sia-sia dan tidak pernah kita pedulikan. مالك عند صديقك أمانة لك مالك
وعمرك أمانة الله عندك، فكيف تتصرف بأمانة الله؟ Jadi harta yang kita pinjamkan kepada seorang itu menjadi amanah bagi dirinya untuk menjaga. Dan sementara usia kita ini adalah amanah yang Allah SWT berikan kepada kita untuk menjaganya. Maka bagaimana kita memperlakukan amanah Allah SWT ini kepada diri kita? إذا أنت خلقت نفسك تصرف، بس إذا أنت مخلوق عليك أن تتبع أمر من خلقك فاسلك. Jika kita yang cipta diri kita sendiri, maka buatlah apa-apa yang kita suka. Tapi kalau kita ini adalah makhluk yang diciptakan, maka kita wajib untuk ikut kepada perintah yang menciptakan kita. يلا يعني كيف نجعل أوقات bagaimana كيف نجعل لا إله إلا الله كيف نجعل أوقاتنا مملوء بالبركة. ما في بركة دون عمل. في بركة عند ذلك يكون ماء وغرق في البحر. العمل أن تتأمل في خلق الله وتشغل نفسك في طاعة الله بأمر الله ونهي الله. الانشغال بالخلق غفلة وضياع إن لم ترتكب آثام أيضا. Jadi kata Syekh, saya tak sepahami baca soalan disebut di sini bagaimana menjadikan masa kita tu penuh dengan keberkahan dalam kesibukan dunia. Jadi Syekh kata tadi pada akhirnya tidak ada keberkahan kalau tidak ada amalan. Yang ada hanya birkah kolam air. Sebab tu kita ni semua banyak tenggelam. Sebab kita disibukkan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keberkahan ini adalah dengan kita dapatkan melalui amalan yang menyibukkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kita disibukkan dengan hal-hal yang lain selain daripada Allah. أنت عجيب يا إنسان، إذا شوية غبرة في الطريق وتحط كمامة كي لا تضر صدرك. إذا تترك قلبك مفتوح لكل أوساخ العالم يتلوث دون ما تحط كمامة الاستغفار والصلاة على النبي وإجابة قلبك بذكر الله. Jadi kata Syekh, kita ni semua kita kata keadaan kita ni memang pelik. Kita kalau jalan kita nampak ada sampah, maka kita akan buat apa? Kita akan pakai topeng supaya tak kena kuman, tak kena benda-benda yang busuk dan sebagainya. Tapi kita buka ruang pada hati kita dengan segala kotoran-kotoran dunia ini masuk ke dalam jiwa kita dan kita tidak pernah meletakkan penutup muka yang penutup muka istighfar atau selawat dan sebagainya untuk kita menghalang kotoran-kotoran maknawi ini daripada diri kita. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم 3 أيامين. ماذا أستفيد أنا إن شغلت نفسي بأفعال غيري سوى غفلتي عن ربي وعن نفسي. Jadi kata Syekh demi Allah, Syekh ulang 3 kali sumpah ini. Apa sebenarnya faedah yang kita dapatkan ketika mana kita sibuk dengan orang lain selain daripada sebenarnya hanya akan jadi kelalaian bagi diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. إذا واحد أنفق ماله دون فائدة بنقول عنه مجنون، أنفق عمره الواحد دون فائدة مجنون من باب أولى. Jadi kata Syekh, kalau kita tadi kata orang yang habiskan harta dia dengan sia-sia itu gila, maka orang yang habiskan usia dia dengan benda yang tidak berfaedah itu jauh lebih gila. نعم. الحمد لله. في سؤال آخر ما في أسئلة إن شاء الله. نعم تفضل سيدي. لودي لا بأس هنا يترجمون في ترجمان. Tadi Syekh ada cakap tentang syirikat dalam keesaan. Terbagi kepada dua yang tadi kita faham. Yang jelas ada syirik yang dalam mahabbah tadi pun ada syirik. Jadi ada syirik yang jadi syirik. Syirik maknanya syirik dalam mahabbah itu apakah dianggap syirik khafi? Pembagian dua. Pembahagian dua. Pembagian Khafi dengan jali. Maknanya ada syirik. di dalam keesaan Allah itu juga ada. Okey, dalam kisah Allah ada jali dan ada khafi gitu. Okey. Jadi soalannya syirik dalam mahabbah tu Syirik dalam mahabbah. Adakah dikira khafi atau jali? Kan adakah begitu kan? terbahagi kepada khafi dan jali juga kan? Dia maknanya dia jadi dua juga. Sini. Itu benda. الشرك في وحدانية الله ويفهم هكذا. هناك شرك جلي وخفي في شرك الوحدانية. وهل في شرك المحبة في شرك خفي وجلي كمان؟
نعم. قبل كل شيء في المحبة لا شراكة وإلا أصبح نفاق. Jadi kata Syekh, untuk menjawab persoalan yang pertamanya, dalam mahabbah itu sendiri memang tidak tidak menerima kesyirikan. Kalau adanya kesyirikan dalam mahabbah, maka itu sudah tandanya munafik. كذلك الوحدانية لا أن تظهر أنك موحد لله وأفعالك تتابع أهواء نفسك فأنت منافق، ظاهرك شيء وباطنك شيء آخر. Itu juga kata Syekh dalam wahdaniyatullah, dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika zahir kita menyebutkan kita mengesakan Allah, tapi perilaku kita adalah yang sebaliknya, maka di situ kita telah jatuh dalam sifat munafik. بكلمة وجيزة وعبارة واحدة، مفهوم المحبة أن أكون على مراد محبوبي كما يريد محبوبي لا كما أريد أنا. Jadi kata Syekh, mafhum ringkas daripada mahabbah itu adalah ketika aku ini berada di atas keinginan kekasihku, bukan aku mengikuti kepada keinginan diriku. إن وضعني في النار قبلت، وإن وضعني في الجنة قبلت، وإن أعطاني شكرت، وإن منعني شكر. هذا مفهوم المحبة. Maka mafhum mahabbah ini hatta ketika diletakkan dalam syurga diterima, ketika diletak dalam neraka diterima, ketika dianugerahi kepada kita, kita bersyukur, bahkan ketika dihalang kita daripada pemberian, kita juga bersyukur pada Allah SWT. Itulah mahabbah. وإذا تريد محبوبك أن يكون على مرادك أيها المحب صرت أنت الإله وهو العبد. Jika engkau sebagai pencipta ini inginkan Allah itu berada di atas keinginanmu, maka seolah-olah engkau sudah menjadi Tuhan dan Allah itu telah menjadi hamba. لما أبرزك إلى عالم التكليف أخذ منك إذن بمرادك أم بمراده؟ وعندما يأخذ روحك وترجع إليه بمراده ليس لك من الأمر شيء. Jadi ketika Allah فلماذا تدعي ما ليس فيك؟ Maka ketika Allah zahirkan kita ke alam wujud ini, apakah Allah minta izin pada kita? Tidak. Sebaliknya dengan kehendak Allah. Begitu juga ketika roh ini ingin dijemput oleh Allah SWT juga atas kehendak Allah SWT. Maka hakikat kita tidak pernah memiliki walau satu apapun daripada kehidupan kita. Semuanya adalah tentang Allah. ببساطة إذا واحد ادعى أن السيارة له والناس كلها تعرف أنها ليست سيارته، ماذا نقول عنه؟ كاذب ولا صادق؟ لكن أنت مخلوق وبدأت تتصدق بصفات الخالق، أي كذب هذا؟ Jadi saya bagi contoh pada kita, kalaulah ada seorang kata kereta tu kereta dia, tapi semua orang tahu yang kereta tu bukan kereta dia. Jadi apa kita akan kata pada orang dia akan dikatakan sebagai pendusta. Lalu kita ingin mendakwa sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita sebagai makhluk, maka pendustaan apakah yang sebenarnya kita lakukan ini? سؤال، أنت وجدت بمرادك أم بمراد الله؟ Soalannya, apakah kita ini wujud atas kehendak Allah SWT atau kehendak diri kita? فلماذا تطلب الرزق بمرادك؟ Kalaulah kita kata kita wujud atas kehendak Allah, maka kenapa kita nak mintakan rezeki kepada Allah SWT itu mengikut keinginan kita? وأنت مدعي كذاب، هو الذي يرزقك، أنت لا منك على راسك من كعب جريد أصلا. Maka sebenarnya kita lah sang pendakwa yang dusta. Kenapa? Kerana hakikat dia lah yang maha memberikan rezeki dalam keadaan kita kadang-kadang tak tahu mana hujung pangkal diri kita. يقول أنا عمل، هل كل من عمل أنتج؟ كم من عمل عملته وفشل وصرت بانقراض كمان إفلاس بعد. Jadi kata Syekh, kalau kita faham rezeki itu kerana kita bekerja, kita dapat rezeki, maka berapa-ramai orang yang bekerja, akhirnya pekerjaan gagal dan akhirnya jadi muflis lagi, bankrupt lagi. وكم من اجتهاد بذات اليمين اشتغلت له طلع لك نتيجته من ذات الشمال ضد ما كنت ما أردت. Dan berapa banyak perkara yang kita sangkakan, maknanya kita berijtihad, kita sangka itulah natijah dan hasilnya. Tapi ternyata hasilnya berbalik 360 darjah daripada apa yang kita sangkakan. قل لي فين مرادك في الموضوع؟ أي مراد بتقول أنا أريد وأنا أريد؟ لك أنت أصلا مريد مش مراد. فهمت؟ صفتك مريد والمريد تبع لمن أراده. فلماذا تدعي ما ليس فيك؟ Jadi kata Syekh itu kita asasnya adalah yang berkehendak. Mana kehendak kita kan tadi disebut contoh dalam pekerjaan walaupun bekerja kadang meninggalkan. Sebenarnya di mana kehendak kita yang kita boleh mengatakan kita yang berbuat itu? Bahkan asalnya kita lah yang berhajat, kita lah yang berkehendak, maka kita mesti ikut kepada yang kita mintakan untuk kehendak, untuk memenuhi hajat kita ataupun kehendak kita tadi. لذلك حجابك نفسك الذي بين جنبيك لا غيرك.
Maka hijab kita sebenarnya tidak ada yang lain melainkan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri yang ada pada sisi diri kita. ست نفوس أنا Iaitu ketika bertuhankan keakuan diri kita, inilah yang menjadi masalah bagi diri kita. نعم واضح يا سيدي؟ أي سؤال آخر؟ ندعو إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقي من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل يا مولانا فينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في هذه المجالس المباركة يا رب العالمين واكتبها في صحائفنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض من المظلومين. اللهم احمي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الفتن يا رب العالمين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا ولا تقطع من رجانا بحرمة النبي وبسر الفاتحة. هناك شيء في ثلاثة سأرسلها إن شاء الله إلى كوثر وتترجمها لكم إلى الملايو. شابة مسلمة أقامت حجة على قسيس كبير فأسلم على يديها، وهناك طفل صغير أقام حجة على إنسان فيلسوف كبير وأقنعه بالإسلام من خلال حليب، شربة حليب له، وفيها أيضا كله بالتفصيل العلمي. وأقرأ فتاة أسلم على يدها قسيس آخر في أمريكا. سأرسل الترجمة لكم مع الصور والمترجم حتى يكون في صورة لكم. الحمد لله. Saya kata nanti saya akan kirim video minta untuk diterjemahkan bagaimana ada seorang wanita yang telah berjaya membuatkan seorang padri besar masuk Islam. Kemudian ada seorang anak kecil yang telah berjaya membuatkan seorang filosof ahli falsafah yang besar masuk Islam. Dan hujah yang dibawa hanya kerana daripada dia minum susu saja. Dan ada lagi seorang wanita yang telah berjaya membuatkan padri besar yang lainnya masuk Islam di Amerika. Sebenarnya dengan hujah dan dalil tentang keislaman. Alhamdulillah. الأكل الطعام. InsyaAllah esok Isnin